geng, ni roller dia geng. Roller. Dan ni molek lagi. Ni semua wheel ni kerja ni. Dia punya Vespa geng baru. Saya punya Vespa ni kena modified sikit. Nanti tengok ada Vespa. Vespa wheel dia baru geng. Lepas tu Special edition lagi. dia nak bawa saya suruh bawa ni. Tengok aja jadinya. Kena servis dulu geng. Tak aci tu. Okey, komen kita mari dah. Komen kita nak timbang apa? Roller. 10 gram. 15. Oh, 15. Ni wak saya, ni wak yang kaki. Oh, kacau. 15, 10. Berapa dia pakai? 15, 10. Ya, 15, 10. Ya, ada. Okay, nak pasang CVT. Oh, komen kita pasang dia. Oh, laju apa ni, yuk? Boleh selapang. Okey, kita nak pasang ni servis dah. Sama dah. Kita pasang balik. Kita test dekat Kota Baru. Wi sibuk Wi Sibuk. Tengok motor Wi cantik. Oh, tengok motor Wi. Yang ni nak race dengan yang tu. Yang ni lawa ni tengok. Yang ni kepala dia petak. Yang tu kepala bulat. Yang ni spring ni ya, spring 150. Vespa Kelantan. Okay, nanti kita sambung ya. Roller ni kita tak pakai. Okay. Asalnya dia cai ni, dia buat ringan sebelah, satu berat. So yang ni 10, yang ni 15. Jadi kita pakai senang. Ni nombor. Nanti senang nak cari. Okay, yang lain okey lagi. Landing dia pun okey lagi. Okay. Bawa. Dah siap servis dah. Kita servis dekat ni je. K10 Kota Baru. Okay. Dah tukar minyak. Lepas tu minyak gear. Lepas tu dah check CVT. Roller pun dah tukar. InsyaAllah kita pergi jalan jauh. Sekarang ni kita naik Vespa geng. Vespa. Nanti kita sambung geng. Okey, 0 km. Dekat dengan Pasar Besar Tanah Merah. So dah check in sini. Nanti kita sambung lagi, nampak? Berhadapan dengan Pasar Besar Tanah Merah ni. Vespa. Okey, jom. Okey. Hari ni bersama saya Vespa dengan Wi. So saya nak pergi ke Pening. Okay, so korang tengoklah saya nak naik Vespa. Macam mana hari ni bertukar dengan Vespa. Dan kita orang bergerak pagi ni. Tengok, pada pukul 4.30 pagi. So kita orang nak gerak. Wi pun dah pakai baju hujan. Beg pun semua dah selesai. Tengok Wi okey Wi okey Wi, semangat pagi tu. Oh, motor cantik tengok. Yang ni model sprint. Bukan spring. Yang ni model sprint. Yang ni model LT 150. So jom kita gerak slow-slow. Nanti saya sambung balik. Lancor. Okey, selamat pagi-pagi. Jom kita naik Vespa ini geng. Okey, kita start daripada Tanah Merah. Dalam pukul 4.40 minit pagi. So cuaca hari ni dah berhenti hujan lah. Harap-harap dah selesai dah hujan. Tak ada hujan lagi lah. Okay. Lagipun semalam lebat ni, tengok jalan pun basah geng. Hari ni agak-agak tak hujan lah.
So saya start kat tanah merah ni. Kita relax je, santai hari ni. Memang santai betul lah. Kalau dengan Vespa ni memang santai lah. Wheel pun ada. Oh, jalan berlubang-lubang. Alright ya. Oh, mantap weh. Oh. Oh ya. Okay, ni masjid Tanah Merah bawah. And then kita orang, saya pun tak tahu lah, meter tak jalan lah, okay. Oh, santai yo, layan. Ada juga power dia kan. Nampak kaleng-kaleng macam ni, ada power juga. It's not bad lah. Untuk kita, permulaan kita dengan Vespa, saya rasa not bad lah kalau kita naik Vespa macam ni. Ni baru 150 tau. Tapi dia ada power. Full lah mak. Yang tu model sprint geng. Yang saya punya LT lah. Ada mainan baru ke. Tapi seronok juga sebenarnya. Sekali-sekala kita merasai motor automatik. Vespa ni dia sekarang ni dah auto ke. Tak macam dulu kan. Dulu Allah Akbar. Dulu ni jenis Vespa ni kita kena masuk gear kan. Gear ke kat handle. Yang tu yang model lama lah. So sekarang ni dah masuk model baru. Oh, layan juga kan. Layan. Motor ni layan geng. Bukan jangan expectation dia laju ke apa. Bukan. Dia motor kita buat santai geng. Memang best geng. Welcome to my family. New bike. Ini saya rasa motor kali pertama dalam hidup saya memiliki Vespa. Naik tu kira 2 kali lah. Sebelum ni saya naik yang jenis clutch kat tangan tu kan. Yang tu yang model lama saya dah naik dah. Yang ni kira yang second time lah yang saya naik jenis motor bernama Vespa. So hari gelap, nanti kita akan sambung balik. Perjalanan saya masih jauh. So nanti apa-apa saya akan update balik lah pada korang. And jom kita fokus pada pemanduan dulu. Mana lampu besar? Ni lampu besar. Alright, nanti dijumpa lagi. Jom. Okay, so jom kita nak masuk ke Thailand. Masuk ke Thailand geng. Okay. Thailand. Oh, jalan. Katanya we tukar plan nak pergi Thailand. Kat mana we? U-turn lah? Straight lah? Oh, U-turn lah? Oh, cantik Bukit Bunga. Oh, lampu pun tak ingat buka. Oh, jangan main-main oh. Ini skuter tayar besar oh. Oh, nak mau makan? Ini masuk hutan ah. Oh, berapa yang gelanggur lubang? Itu model baru tak nampak oh. Kena beli model lama satu Boleh angkat tinggi tu. Nanti adjust tinggi sikit lah. Okay, so kita dah sampai dekat sepadan sepadan Bukit Bunga. Nak masuk Bukita. Apa benda? So ada buka. Dah buka Dia tak bagi. Ini ada satu kosong lah ambil gambar. CIQ. CIQ kosong. Cantik. Dia tak bagi masuk lagi pukul 6. Kita ambil gambar. Saya ingat tak boleh masuk lagi dah. Try lah, try lagi. Oh, pukul 7.
Dia tak bagi masuk Abi. Geng, so border tak buka lagi. Border buka pukul 7 pagi. Ni border Bukit Bunga. Sampai nama tu apa panggil? Bubita. Saya tahu tak reti nak eja. Okay, so dia orang tak bagi masuk lagi. Dah sampai Abi Sampai dah. Boleh balik First time masuk Thailand. Tapi tak jadi. Aduh. So tak jadi. Bukan first time masuk Thailand. Ini dengan Vespa. Dengan Vespa. Kalau lain punya motor dah banyak Ini terpaksa lah kita. Next time Vi. Next time kita bawa motor ni. Ini baru tengah test. Nanti kita sambung lagi. Jom. Okey, hari ni sampai dekat Batu Melintang. Ni nak makan dulu. Vi okey Vi tak koyak tak koyak. Kita kat Vi makan. Lama. So makan nasi lemak, saya makan nasi lemak daging kunyit. Telur, bilis, timun. So jom kita pak cik ni tepi jalan je. Alright, nanti kita sambung lagi ride. Hujan ni tengok. Koyak.